Yusof Al-Qadawi suka makan latok sebab sambal sedap. Yusof siap tunjuk bukti latoknya crunchy bila makan. Okay, hari ni kita nak makan ni. Latok nama dia. Hari ni kita makan latok. Oh. Sedap tak? Apa suka? Kenapa suka? Sedap. Ya ke? Sedap sangat? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Apa yang sedapnya? Tak pedas ke sambal dia? Tak. Sedap. Tak. Apa tu? Biji limau. Next one. Sedap. Sedap. Sedapnya. Wow. Sekarang kita akan rasa crunchy ya. Crunchy dia. Okay, macam mana crunchy dia? Oh, macam tu saya ada crunchy. Okay.